Jom main nak pokok getah. Kita nak tanya Syah apa dia nak beli hari ni kat sini. Saya nak beli apa, Syah? Beli jiwa. Jawapan dia. So hari ni kita main dekat nak pokok getah. Ada Syah. Dan Angah Sat. Angah. Syah jauh. Okey Angah. Untuk kali ni kami pergi kain bawa geng. So kita ada Fazira. Tengok Fazira awal sampai-sampai dia beli tu asam katok. Lepas tu kita ada Kak Long dan juga Tok Nes dan juga Iman. Macam biasa kita akan pergi awal dalam 8.30 kita gerak daripada rumah sampai lebih kurang 6 pukul 9. Dekat sini ada macam-macam jenis pokok bunga dia jual. Kalau hampa pergi lambat memang jam lah kawasan ni. Tengok Syah nak beli apa sebab saya tak tahu dia nak beli jiwa kan. Tak apa kita jalan je kita cari apa yang dia nak. Dekat sini ada macam-macam hampa boleh pilih hampa nak pakaian, hampa nak makanan. Dekat gerai ubi kayu dengan emping ni memang ramai hampa. Tapi tak apa kita bagi Fazira dengan Kak Long yang pergi cari. Nak beli tak? Okay, next kita bawa Tok Ne pergi cari baju kurung kedah. Okay, untuk tambah koleksi baju Tok Ne pilih colour apa tu? Tok Ne pilih colour biru, favourite dia kan. Okay lah, next kita nak pergi tengok lagi kawasan-kawasan yang lain. Angah nak beli apa-apa tak? Oh, senyum. Kawasan nak pokok getah ni memang besar. Kepada peminat barang-barang antik memang banyak. Kalau hampa nak cari apa-apa barang-barang yang lama memang banyak kat sini. Especially macam yang kami jumpa kat sini hari ni tu, nampak tak? Dia ada macam bekas celak dan macam-macam lagi macam dekat rumah tu kita tu. Dia lipat untuk mak-mak itu kedai bunga. Pokok bunga macam-macam kat sini. Daripada saiz kecil sampai saiz besar semua ada. Tak tahu pilih lah. Dan ni tak tahu Tok Ni akan beli yang mana. Okay, next kita nak pergi makan. Dah lapar jalan tadi. Kita nak makan dulu. Lain ni kita nak makan bihun sup. Saya tak ingat nama apa. Tapi ada telekok diang kat situ. Dah baca doa dulu. Lepas tu kita makan. So kita nak makan bihun sup. So kita makan bihun sup. Kita minum Nescafe Ice. Kita Syah, jom kita mula makan. Sebelum tu kita jeling dulu Okay, laju kita mula makan. Kalau hampa mai kena pokok getah, hampa lupa singgah makan dekat sini. Nak pokok getah ni setiap hari Jumaat dan juga Ahad. Untuk hasil hari ni pokok bunga yang daripada Tok Ni punya. Tok Ni beli 5 pokok bunga. Okey, lepas tu saya beli makanan lah. Yang ni Syah dapat. Lepas ni kita balik.